Jalan dengan penuh kebanggaan, okey? Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni kita nak pergi hiking. Tak pernah pergi hiking, hari ni kita nak pergi hiking. Kita tengok apa jadi. Jom. Guys. Inilah orangnya yang tiba-tiba je gua boleh pergi hiking guys. So hari ni 5 hari bulan 7 tahun 2026. Ini adalah merupakan kali pertama saya hiking. So kita akan ke Bukit Senorang, Kemayan. So kita tengok macam mana nanti. Jom. Alhamdulillah guys, kita sampai guys. Kita dah sampai dekat Bukit Senorang, Kemayan. Sekarang jam pukul 6.27 pagi. Masa sampai tadi, kita tengok ada dalam 2 tim lah yang meneruskan perjalanan. Kat depan kita ada 1 tim, so kita belakang dia, kita tengok. Guys, Assalamualaikum. Dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apa jadi. Starting dah pancit ni. Penat. Slow-slow je sebab ni kali pertama. Lepas tu tak ada training apa-apa. Berapa kilometer lagi ni naik atas? Banyak lagi. Jom lah, balik. Kita pergi Salsabila. Kita makan tu canai. Guys, you tengok guys. Orang dah menyerah guys. Macam ni. Memang betul lah. Memang betul lah adik aku cakap. Kau naik kau menyesal. Memang aku menyesal. Apa cerita guys? Aku menyesal. Dia tak legoh dia ni guys. Aku dah tak rasa kaki dah ni. Takkan kau nak naik seorang tu, tinggalkan dia tu. Ni pun dah kira mendaki. Mendaki dalam 1 kilometer daripada starting tadi. Guys, baru 1 kilometer guys. Nak teruskan rasanya putus nyawa ni. Alright guys, dia ada semput. Nanti dia semput. Wah, yang susah bro. So kita pergi ke Taman Awam Bera je lah. Kita senaman kat sana. Kita kumpul stamina kita kat sana. Lain kali kita naik lagi guys. Kita bagi dia stamina dulu. Gua nak naik, tak kepulkan ni. Gua nak tinggal dia kan. Lagi pun tak cukup tidur. Banyak alasan ni guys. Biarkan dia. Guys, kita bagi dia rehat dulu guys. Sebelum kita turun. Perasaan waktu sekarang ni adalah sedikit rasa kecewa lah. Sebab mungkin terlalu, orang cakap meyakinkan diri sangat. Overconfident. Inilah jadi dia. Jadi kita minta dekat Cik Wan supaya dia ambil gambar saya untuk dia abadikan. Next time kita datang sini lagi, kita throwback semula tempat ni. Okay guys,
Macam mana ni guys? Nak larat dah tu. Tak apalah. Kali ni kita bagi dia chance. Suku je. Next, dia kena habiskan juga. So, awan kapet yang diburu, tengok je lah awan atas ni. Kita bayangkan ini adalah awan kapet. Dia penat bukan sebab apa ni? Sebab kasut ni tak sesuai. Guys, tengok guys. Umpan mana pernah salah bro? Kasut disalahkan bro. Turun pun susah kasut tak sesuai, licin. Guys, orang penat. Macam-macam alasan ni guys. Misi kita berjaya. Kita anggaplah perjalanan kita yang dalam mungkin 10 minit je, ini adalah satu latihan permulaan untuk hari ini. Mana tahu lepas ni kita ke Gunung Everest pula. Oh guys, cita-cita dia tinggi guys. Tapi tindakan dia rendah guys. Tengok, ini orang suka condemn. Tak apa guys, sama-sama kita doakan. Misi selesai untuk hari ini. Selamat jalan. Jumpa lagi. Berjalan dengan penuh kebanggaan, okey? Dengan satu langkah, mana tahu lepas ni kan berlangkah-langkah. Kita hidup ni jangan terlalu overconfident. Kalau kita tak training, jangan kita rasa yang kita boleh buat. Sebab apa? Sampai nanti jadi macam ni. Elok-elok nak pergi hiking tu, tanah perkuburan depan kita. Jom. Kita berada di Salsabila, Teriak. Guys, kita dah sampai Salsabila. Hidup ni macam kopi. Kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Jadi, buat apa nak risau-risau? Kita layan je roti sarang telur ni dulu. Guys, ni aku kena turun je seorang. Daripada dia jemput, biar dia mengalah. Next time, kita cuba lagi bawa. Okay guys, kita makan dulu. Bye. Jatuh bahkan hampir hilang arah, namun suara di dalam diri berkata aku belum kalah. Dengan tegas ku angkat kakiku, ku fokuskan pandanganku, sebab ini adalah jalan yang sudah aku pilih. Setiap hari ada baru dalam kisah